Ini adalah gold bar 250 gram yang bernilai sekitar RM147,000. Tapi tahu tak, pada tahun 2020 nilainya cuma sekitar RM62,000 sahaja. Kalau kita simpan emas ni selama 5 tahun, kita dah untung hampir RM85,000, iaitu keuntungan lebih daripada 130% ataupun 27% setahun. Okey, sekarang Fiza nak tanya, kalau kita simpan RM62,000 dekat ASB, KWSP ataupun tabung haji, adakah peluang yang kita dapat setanding dengan kenaikan nilai emas pada hari ini? Dan yang lebih penting, adakah nilai duit tersebut masih sama macam 5 tahun yang lepas? Harga minyak, beras, telur, semuanya dah naik. Kuasa beli duit kita pula makin mengecil. Nilai duit kita semakin lama semakin susut. Tapi nilai emas semakin meningkat. Itulah sebabnya kalau kita nak lindungi simpanan jangka masa panjang, emas adalah pilihan yang paling selamat. Sejarah 20 tahun yang terakhir ni dah buktikan harga emas naik secara konsisten setiap tahun. So, bagi penyimpan emas yang tega dekat ASB, tabung haji ataupun KWSP, boleh pertimbangkan untuk alihkan sebahagian simpanan kalian kepada emas fizikal 999.9 bersama Public Gold. Spread yang rendah, cuma sekitar 6 hingga 9% sahaja. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas sebagai pelindung kekayaan, boleh isi barang siap dekat bawah tu ataupun tonton video Fiza Dipin untuk cara mula simpan emas. InsyaAllah saya akan bantu dan bimbing sebaiknya.